hoki, stadium hoki TMB. Ni kedai makan bawah pokok ni 16 tahun lalu. Ada lagi. Tu balai bobo belakang tu. Oh, gila lah. Kafe ni. Jauh aku cari bedak lah ni. Astagfirullahaladzim. Hai, setahun duduk sini dah aku lupa segala jalan. Itu istimewa Malaya. Hai, ini stadium ada ke dulu? Seingat aku macam tak ada stadium ni. Ke aku yang lupa? Astagfirullahaladzim. Tangga 100. Oi, ada lagi lah asrama ni. Kita beli baru ni. Tangga 100 ada lagi. Tenis lagi tak? Tenis. Tengok lagi tak? Selamat datang. Gila lah. Dulu kat sini papan tanda dia. Dia dah tukar kat sini. Wih, ada lagi weh bangunan ni menyeramkan. Duduk tingkat 7 tu. Padang tetis dah jadi. Ini dulu rumput. Oh, dah kasih batu. Surau ada lagi tu. Ni bangunan ni baru ni. Baru ni, dulu padang kawat ni, berkawat kat depan ni. Oi, bangunan baru kita sekarang. Ni memang bangunan prasekolah lah ni. Ni bangunan pejabat pusat. Sana tu dewan besar. Ni bangunan utama dulu ni. Bangunan utama ni dah jadi bangunan kedua ni, dah jadi bangunan utama ni. Bangunan pusat. Di belakang surau ni pot sukupat. Menanam kemaran hidup sini, tempat kita main masak-masak dulu kan. Ni surau dia. Ni surau dia. Surau sabut lagi rasanya. Kita bangunan baru ni. Bangunan utama dia. Masuk ke tengah. Ada lubang. Ini dah siap bangunan dah. 2009 tu tengah gali lubang. Dah lain lah. Dulu tak ada aircon. Sekarang dah ada aircon. Dulu panas kipas. Lain dah Haji. Rasa buat baru ni. Semua baru ni. Lain. Kenangan pokok besar kat situ dah tak ada dah. Situ aku parking kereta, ada pokok kat situ. Pokok dah tak ada dah. Budak-budak APG mau masuk ke tu. Boleh macam jantung tu masuk kat sini. Mengambil memori betul lah. Dah manong. Hari nak hujan, angin pun kuat. Dulu datang sini naik Wira, parking kat sana. Setelah 16 tahun datang sini.
naik motor. Downgrade ke upgrade ni? Rezeki Allah lagi. Syukur sajalah.